kami dan seperti yang Fatin dan saya kongsikan di awal tadi, topik kita pada hari ini adalah bila suami culas tanggungjawab yang juga merangkumi terutamanya lah nafkah yang juga bercabang-cabang bila kita bercakap mengenai nafkah ni. Dan yang pasti kita bersama dengan siapa, Fatin, di studio? Kita bersama dengan tetamu istimewa kita yang selalu bersama dengan kita kalau di Seri Pentas. Ini kali pertama beliau ke sini. Kita bersama dengan Tuan Hafiz Roslan selaku peguam syar'i kita hari ini. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Kedua host. Selamat Hari Raya juga. Okey. Tuan Hafiz, di awal tadi saya, Fatin dan Tuan Hafiz dah berborak sedikit. Kami katakan yang kes berkaitan dengan nafkah tanggungjawab suami ni memang sentiasa ada ya. Apa istilah dia kalau dalam song tu evergreen. Evergreen. Tapi itulah sebenarnya kita nak perincikan hari ini berkenaan dengan topik yang kita bawakan ini. Secara mukadimahnya, apa yang mereka perlu faham berkenaan dengan tanggungjawab, dan juga ini bukan sahaja merujuk kepada masih bekas suami yang masih lagi dalam rumah tangga pun mungkin kita boleh sentuh juga. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih untuk hari ini. This is my first time here di tempat yang baru. Wah, bau macam saya cakap awal-awal tadi dah di luar belakang tabir bau kilang. Kan banyak barang baru lah. Tahniah TV3. Terima kasih. Untuk sinar penonton di rumah, tajuk hari ini adalah tajuk yang selalu dipersoalkan, ditanya kepada saya dan juga mungkin rakan-rakan bijaksana saya yang lain. Yang ini berkenaan dengan perihal seorang suami, seorang lelaki yang culas dalam tanggungjawab dia. Jadi apa sebenarnya yang kita sebut? Kalau kata kenapa kedua-dua menyatakan kita macam baru je bincang perkara ni kan. Ini disebabkan bila kita cerita berkenaan dengan ni, perkara ni sebenarnya dah ada di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci umat Islam, memang telah pun diperingatkan secara khusus kepada golongan lelaki dan golongan suami. Kalaulah Allah SWT yang jadikan manusia ni pun tahu, dia kena ingatkan si lelaki ni. Jadinya dia tahulah bahawa makhluk dia seorang ni, yakni manusia yang bernama lelaki ni, tak semuanya berkualiti dan boleh ingat. Maksudnya perlu ada peringatan. Berkenaan dengan satu ayat, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Sadaqallahul azim. Ayat yang seterusnya itu adalah berkenaan dengan hak dan tanggungjawab, yang mana diperingatkan kepada seorang lelaki, kamu ni nanti akan ditanya berkenaan dengan tanggungjawab kamu. Tanggungjawab ni apa? Ni yang kita nak cerita hari ni. Jadi bila kita bercerita bab ni, kita kena faham seorang suami ni bila nak jadi seorang qawwam ni pemimpin. Seorang suami yang qawwam, dia mesti mengetahui basic sekali isteri ada 4 nafkah yang dia kena fulfill. Takut kita dengar. Nak kahwin kan? Bukan kahwin ni bukan senang kahwin macam kucing kan, tak nyau ni tak. Kita kalau manusia ni, lelaki ni, kita suka kat seorang, itu amanah kita, kita kena jaga dia. Kita ambil hak kewalian dia. Taat dia dah bukan pada mak ayah dia. Taat dia kepada suami dia. Betapa tinggi nak angkat darjat seorang suami ni. You nak jadi king. You nak jadi the leader of this family. Jadi apa kena buat? Datang dengan tanggungjawab. Tanggungjawab ada 4 perkara. Tempat tinggal. Tempat tinggal tak semestinya kena beli, sewa pun tak apa. Yang penting satu tempat tinggal yang selesa untuk isteri kita. Saya cerita bab isteri dulu, belum bab anak. Kemudian yang kedua, makan minum. Takkan kita ada pasangan seorang manusia sebab kita bukan berkahwin dengan robot. Betul. Yang tak perlu makan dan minum. Ikutlah diet pun. Diet pun mesti kena makan. Cuba try diet 3 hari tanpa air, hari keempat mati. Ekstrimnya diet. Ekstrimnya diet kan. Still, sebab kita dah menjadi zalim. Jadi makan dan minum. Selepas tempat tinggal, makan minum, kita kena usahakan pakaian. Pakaian pula paling-paling lah kalau katalah kita ni memanglah orang kata tak mampu. Dah habis banyak kat tempat tinggal, dah habis banyak dekat makan minum. Apa kena buat? Ya ini pakaian. Pakaian ni paling-paling minimum setahun tu ada 2 kali dalam Islam. Apa dia? Ketika 2 kali ni dia tak ada masa spesifik. Tapi selalunya adat kita di Malaysia, contoh kita baru raya kan. Selamat Hari Raya mesti pakai baju baru. At least sepersalinan lengkap isteri tu sekali. Ataupun di awal tahun satu lagi sepersalinan lengkap. Maksudnya sepersalinan lengkap ni, kita bukan macam orang dulu-dulu kan, zaman batu kan, perlukan daun ke apa ke kan. Tak. Perempuan ni macam-macam daripada atas sampai bawah. Kalau yang bertudung, daripada tudung, baju, yang kat luar ni kain ke, seluar ke, bawah tu dah kasut. Yang ni keperluan. Apa lagi keperluan? Di sebalik itu ada pakaian dalam. Pakaian dalam pun kena sediakan. Dan antara kehendak, ada
kehendak ni tiba-tiba kalau yang biasanya adalah beg, diperlukan beg. Beg pun kena belikan. Okey. Tapi kalau kehendak ni dia lebih. Yang saya nak cerita ni pasal keperluan. Kemudian yang terakhir sekali adalah untuk menjamin kesihatan dan juga keselamatan seorang perempuan. Isteri kita, queen kita, pasangan hidup kita, pasangan yang akan melahirkan anak dan zuriat kita, pasangan yang bersama-sama tidur dengan kita. Apa dia? Perubatan. Perubatan, dan juga kita kena pastikan supaya isteri kita ni ada cover. At least kalau dia pergi hospital, sakit demam dia, seorang suami ni dia perlu tunaikan nafkah ni. Itu untuk isteri dan anak-anak, sama benda, perkara yang sama. Perkara yang sama, nafkah tempat tinggal, makan minum, perubatan dan yang paling utama pendidikan. Sebab macam saya nak maklum kepada semua sidang penonton, bila menjadi seorang bapa ni, dia bukan hanyalah kita ni menyediakan fizikal ataupun menyediakan bahagian luaran. Apa yang paling penting dalam pendidikan anak-anak ni adalah roh anak. Saya pernah dulu di tempat ini juga kan. Tiba-tiba sehari dua jadi famous saya sekejap. Sebab dia rupanya ramai di Malaysia. Saya ingatkan kes yang saya bawa saja. Rupanya ramai di Malaysia yang bapa dia culas tanggungjawab. Ayah-ayah ni dia kena ingat by hook or by crook. Orang Melayu kata apa nak jadi sekalipun, anak ni kalaulah kita jahat lah, kita nakal lah, semayang kita pun tunggang langgang lah, jangan mewariskan perkara-perkara buruk tersebut kepada anak. Cuba didik anak dengan baik-baik. Apa jadi kalaulah kata kita bercerai sekalipun dengan pasangan untuk suami yang di luar sana. Dengan anak kita takkan bercerai. Isteri kamu halanglah kamu dan sebagainya untuk jumpa anak dan sebagainya. Jangan berdendam terhadap perbuatan bekas isteri kamu ataupun janda kamu terhadap anak. Buatlah apa sahaja untuk akhirnya dapat bersama dengan anak, mendidik anak, memastikan anak di tempat yang betul. Okey, baik. Tuan Hafiz, mungkin saya nak tanya juga, berapa lama ataupun durasi minimum sebelum seorang isteri itu merasakan yang okey, suami saya dah gagal sangat ni nak memberikan nafkah, ataupun kalau dia tunggulah katakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dah setahun, ruang yang diberikan itu tidak membantu si isteri dan anak-anak. Jadi adakah durasi minimum itu diperlukan? Okey, saya jawab dengan dua perkara puan-puan di luar sana. Okey, durasi secara undang-undang. Kita pergi pada undang-undang dululah. Sebab kalau durasi tanpa undang-undang ni ada yang 20 tahun, 28 tahun pun masih bertahan. Oh wow. Sebab dia tahap kesabaran dan juga tahap ketahanan seseorang lah. Cuma daripada sudut undang-undang dan juga daripada sudut hukum syarak. Dalam hukum syarak, kalau untuk setiap seorang Islam dekat luar sana dan setiap seorang isteri, ingat tak dulu masa kita kahwin kan? Suami kita ada baca taklid ataupun waktu tu jangan sedih-sedih nangis-nangis kan. Oh happy, Allah alhamdulillah aku dah ni kan. Dah jadi isteri kan. Lepas tu lupa tak dengar pun. Yang bab tu dah tak dengar dah. Yang penting rasa macam aku dah isteri orang. Tengoklah video balik tu. Tak boleh. Paling-paling lah kalau lah kata lupa, saya lupa lah Tuan Hafiz. Cari balik surat nikah, belakang surat nikah tu ataupun di sebelah muka surat tu ada lafaz taklid. Lafaz taklid ni wajib. Setiap negeri ada walaupun dia sedikit berbeza. Ada perkataan atau dan. Dia syarat dia bezalah. Kalau langgar, isteri ni pergi mahkamah, minta mohon cerai, dia boleh dapat talak, tebus talak. Khuluk, bayar RM1 kepada mahkamah, maka terlepaslah dia dengan talak bain sugra. Tak boleh rujuk. Kalau suami tu nak dia balik, kena akad nikah baru. Jadi ingat balik dari sudut durasi secara syarak ni dia ada meninggalkan 3 bulan berkenaan dengan nafkah dan sebagainya, ataupun meninggalkan isteri dia tanpa waris dia ataupun adik dia, abang dia, ayah dia yang menggantikan tempat dia untuk memberikan nafkah kepada isteri, maka isteri itu layak untuk memohon cerai. Jangan takut untuk semua isteri di luar sana, jangan rasa takut apabila dengar nusyus, rasa takut, rasa dalam ketakutan. Sebab apa? Takut kerana jahil, tak tahu apa itu nusyus. Kena ugut dengan nusyus, takut. Kena ugut dengan satu hadis, kalau kau ni tuntut cerai, tak cium bau syurga. Memang betul hadis tu ada, tapi disebabkan meminta cerai tanpa alasan yang munasabah ataupun tidak mempunyai, dalam orang Islam panggil, alasan-alasan syar'i. Tapi kalaulah dah memang nafkah tak cukup dan sebagainya, durasinya adalah ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan. Itu durasi secara syariah dan dibawa ke hadapan mahkamah menjadi durasi undang-undang yang layak untuk seorang perempuan ataupun seorang isteri minta cerai. Tapi durasi
bukan undang-undang. Ini terpulang dan juga melihat kepada seorang isteri tersebut. Okey. Macam saya kata di awal tadi, ada isteri bertahan 10 tahun. Ada isteri yang terbaru ni, kenapa saya tersebut ni sebab saya baru dapat kes. Dia dah bertahan 25 tahun. Lama tu. Boleh bayangkanlah klien saya tu macam mana rupanya. Dia dah ada cucu dah. Oh wow. Dia dah ada cucu. Tapi dah tak duduk bersama lebih 5 tahun. Dia dapat kekuatan ni pun setelah dia diminta oleh anak-anak untuk Anak-anak dah besar lah. Anak-anak dah besar dan sebagainya. Dan ada beberapa lagi isu-isu dan fakta-fakta yang saya tak boleh kongsikan. Cumanya tahap bertahan seorang ni adalah pilihan individu. Pilihan kepada seorang isteri tersebut. Cumanya apa yang saya nak boleh kongsikan dengan penonton di luar sana dan juga yang mendengar wanita hari ini. Apa gunanya kita bertahan dengan derita kalau kita boleh mencari bahagia. Sebab mungkin alasan-alasan klise yang kita selalu dengar. Bertahan demi anak, mungkin dia akan berubah. Tapi ada insan-insan tertentu yang bernama suami ni, lelaki ni, kamu sebenarnya pada peringkat awal perkahwinan tu kamu telah salah memilih lelaki. Telah salah memilih suami. Ada suami yang boleh berubah. Boleh dibawa berbincang dan dia menunjukkan perubahan. Tapi kalau dah sampai 3 kali percubaan untuk berubah, tak berubah. Kalaulah Rasulullah kata masuk 2 kali kamu ke dalam tempat ni, kamu ni umpama macam kurang pandai, kurang cerdik lah. Lubang biawak istilah dalam hadis tu kan. Tak pandai. Ni bukan 2 kali tapi dah 3 kali kamu bagi peluang perubahan, tak berubah. Maka carilah usaha, belajar, tahu hak kamu untuk melepaskan diri daripada perkahwinan tersebut. Okey. Baik. Seronok kita dengar. Kejap lagi kita akan kongsikan lagi. Kita nak tanya banyak lagi dengan Tuan Hafiz. Tapi sebelum tu, ini kami nak kongsikan dengan anda penonton berkenaan dengan pengakuan yang ada kena dengan topik yang kita bawakan hari ini. Silakan. Saya dan suami dah berkahwin lebih kurang 10 tahun dan kami dikurniakan 2 orang cahaya mata. Saya merupakan seorang penjawat awam lah dan suami saya kerja, sebelum ni dia bekerja dengan syarikat swasta, tapi selepas COVID hari tu dia dah dibentikan dan dia adalah buat part time sikit, macam kerja makan gaji hari lah. Bila selepas COVID ni rumah tangga kami macam kurang bahagia sedikit sebab saya rasa macam dah lama nafkah saya dengan anak-anak ni suami tak bagi. Maksudnya nafkah dia macam dia dah selesa dengan hidup yang macam tu. Sebabnya sebelum ni masa dia bekerja, saya bekerja, kita sama-sama bantu each other untuk family ni. Saya cakap masa zaman COVID tu sebab saya nak support dia sebab semua orang masa tu tengah susah. Jadi saya ambil keputusan untuk macam tak apa, saya boleh tanggung rumah, saya boleh tanggung kereta, anak-anak, kos kita lah. Sementara awak nak cari kerja. Tapi bila lama kelamaan, benda ni dia macam, saya rasa dia macam ambil mudah. Dia rasa macam saya mampu buat semua beban tu dia jatuh dekat bahu saya. Nafkah anak, nafkah saya, pembelanjaan rumah, semua dia terletak dekat bahu saya sekarang. Bila saya minta, dia akan cakap macam, oh hari ni dia kerja untuk baiki motor dia rosak. Jadi saya rasa macam, kenapa saya nak kena tanggung semua ni seorang-seorang? Sedangkan nafkah tu, itu adalah tanggungjawab dia. Kenapa saya pula yang perlu rasa terbeban sekarang ni dalam rumah tangga ni? Macam raya ke, anak nak masuk sekolah, bila saya minta dekat dia, cakap dekat dia, kita nak pakai duit. Bila saya minta, dia cakap, awak gunalah duit awak dulu, nanti saya bagi sebab awak dah dapat bonus. Saya ni kerja biasa je, makan gaji hari je, lepas untuk kita punya makan hari ni je. Padahal apa yang saya tahu, dia dengan duit gaji dia digunakan untuk benda-benda lain. Dia beli benda-benda yang tak sepatutnya. Dia beli benda tu boleh, tapi kenapa untuk dia nak beli keperluan rumah ataupun dia nak bagi nafkah ke anak-anak, nak bayar yuran sekolah anak, semua tu dia tak mampu. Apa-apa macam semua nak harapkan saya. Jadi saya rasa macam, apa function dia dekat rumah ni? Kita gaduh, tapi saya tak tahu macam patut tak saya bawa benda ni ke tengah.
Amri, kata ayat ni yang last tu, apa function dia dekat rumah ni kalau semua tanggungjawab diserahkan kepada isteri, Tuan Hafiz. Apa yang kita kongsikan tadi tu, itu adalah realiti sebenar yang mana dilakonkan semula. Adakah disebabkan isteri juga yang membuka ruang kerana terlalu kata berdikari, independen, membuatkan suami yang mana sepatutnya menjadi pemimpin dan menguruskan hal rumah tangga, menyerahkan bulat-bulat tugas kepada isteri kerana tahu isteri itu boleh mengurus, dan secara tidak langsung isteri tu lama-lama makin hari makin jadi penat, dan itulah macam tadi dah terkeluar dah. Apa function sebagai seorang suami di rumah? Pertama, silap ke tak silap? Dia ada dua lah. Nak kata silap, mungkin isteri tu di peringkat awalnya nak membantu. Betul. Tapi kena faham si suami-suami kat luar sana. Isteri ni gaji dia RM10,000 pun. RM10,000 tu bukan hak kita, tu dia punya duit. Okey. Dan dia tidak ada satu kewajipan pun bagi seorang isteri ni untuk berkongsi. Dia tak ada sebenarnya istilah bayar 50-50 tau. Dalam rumah tangga ni. Satu kesilapan yang besar. 50-50 itu hanya wujud dan juga timbul apabila mendapat persetujuan kedua-dua pihak. Isteri willingly nak membantu, maka kita pun rasa happy. Yalah, dalam rumah tangga kan. Tapi dalam pada masa yang sama, si suami ni kena faham dan sedar. Sebenarnya bukan 50-50. 100% adalah tanggungjawab kamu. Kamu boleh atau kamu tak boleh. Disebabkan itulah barunya wujud kita tajuk yang mungkin suami kat luar sana rasa happy. Barulah wujudnya kamu ni berhak untuk poligami atau tidak. Untuk mampu dan adil. Itu tajuk lain. Ya, tajuk lain. Tapi kenapa dia ada perkaitan? Lagi pedih pula ulu hati kita ni bagi seorang perempuan lah. Kita selalu dengar kan, walaupun kita ni, saya peguam, saya lelaki, saya suami, saya seorang bapa. Tapi kita dengar ni pun kita empati dan kita tahu betapa rasa remuk hati dia kan. Bila dah lah tak mampu. Tapi dalam masa yang sama tiba-tiba ada bercadang untuk berkahwin dengan seorang wanita yang lain. Sedangkan nafkah dan tanggungjawab dia untuk yang sedia ada ni dia tak dapat fulfill empat-empat perkara tadi. Jadi apa kita nak buat? Walaupun perkara ni bukanlah menjadi satu kesalahan, boleh diamalkan. Macam saya beritahu sebentar tadi, dia perlu mendapatkan toleransi dan juga persetujuan kedua pihak. Okey, itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, apabila dah berlaku perkara macam ni, kepenatan yang dilalui oleh seorang isteri tu melihat kepada seorang suami yang culas dan tanggungjawab. Saya tertarik bila dia katakan tadi, dia nampak suami dia ni, isteri kita ni insting dia tinggi. Walaupun si suami ni kita selalu kadang-kadang beli apa, katalah kita beli tayar kereta kan, tukar tayar kereta tu sebenarnya nak dekat RM1,200. Tapi kita beritahu kat isteri kita RM200 je. Tu kan. Tak pun kalau yang suka mancing kan. Ni jangan bohong lah. Saya dah masak dah hari-hari kan. Jumpa. Take note lah, producer. Jumpa mancing, beli batang rod mancing tu je dah dekat. Dengan mesin sekali semua nak dekat RM1,200. Cakap kat bini, murah je, bawa RM250. Kan? Digula-gula kan. Abang bayar 3 kali. Digula-gula kan isteri kita kan. Tapi kita kena sedar lah. Dalam keadaan kita bergurau, rasa kita menipu sebenarnya isteri kita. Kita kena ingat kalaulah kita rasa kita tu tak mampu, kita kena dahulukan dulu isteri dan anak-anak kita. Lepas tu baru kita nak fikir benda lain. Banyak saya tahu seorang lelaki ni nak jadi hero, nak jadi seorang king, jadi seorang suami dalam keluarga ni berat beban dia. Jadi sebelum dia nak pergi kepada semua lain tu, kita kena letak dalam set mind kita. Apa-apa by hook or by crook, aku lepaskan dulu keluarga aku, isteri dan anak-anak. Lepas daripada itulah surplus untuk kita berbelanja. Sebab diorang dah selamat. Yang mana bukan saya kata sampai kehendak nak beg Birkin ke LV ke, tak sampai macam tu. Priority kita priority adalah, minta maaf maknanya beg-beg yang mahal ni lah. Tapi adalah priority dia yang empat perkara tadi, basic tu dah disediakan. Kemudian apa kena buat? Dah sediakan semua tu, terus barulah pada perkara-perkara lain. Jangan dilebihkan tapi dia culas. Isteri bekerja tadi bukan tiket. Ataupun isteri yang berdikari tadi ni, yang nak membantu kita ni bukan tiket untuk si suami ni lupa tanggungjawab dia. Tak boleh sama sekali. Kalau masuk mahkamah tu, teruk nanti suami tu kena cross. Macam kita punya kata culture dalam budaya, dalam masyarakat kita, macam susah senang bersama tu macam mana? Dia memang sharing is caring. Kan? Susah senang bersama. Macam saya cakap tadi, benda ni boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Dia untuk menunjukkan bahawa isteri ni dia dah sayang kan, tengok suami kerja keras, nak bekerja sama. Boleh dengan
kebenaran atau apa dengan Toleransi. persetujuan, toleransi, persetujuan isteri. Kesefahaman tu adalah antara mereka. Supaya nanti tidak wujudnya orang kata apa akan diungkit dan sebagainya. Tapi dalam pada masa yang sama, satu peringatan amalan 50-50 ni bagus sekiranya ada toleransi dan persetujuan. Tetapi suami masih kena ingat bahawa sebenarnya dia tak sepatutnya 50-50, dia sepatutnya 100%. Okey. Jelas itu kena jelas. Baik, sebab nanti bila di hadapan mahkamah bila di hadapan mahkamah dalam kes-kes bila nak perkara-perkara ni nak dibuktikan di hadapan mahkamah, nak membuktikan balik bahawa isteri ni pernah willingly untuk cover sebahagian daripada nafkah tu, pembuktian tu nak dapat daripada mana? Nak cari balik WhatsApp 8 tahun 5 tahun lepas, nak cari balik mesej. Tak ada mulut siapa saksi kat dalam rumah. Bab hubungan kelamin, siapa boleh jadi saksi? Ada orang tengok ke kita hubungan kelamin suami isteri? Mustahil. Tiba-tiba bagi duit cash. Itu sebab tiba-tiba dalam mahkamah semua pasal duit cash. Siapa boleh buktikan? Faham. Lepas tu bila bawa saksi pun hearsay. Saya dapat tahu daripada dia suami dia bagi cash. Okey. Itu mendengar, dia tak tengok pun betul suami dia bagi cash. Jadi itu benda-benda yang orang kata grey area. Yang di dalam mahkamah dia akan bicara dia tinggi. Jadi bagi kita seorang peguam ni nak berkongsi tak ada masalah. Tetapi dalam masa yang sama suami kena tahu terima kasih, syukur dengan isteri tersebut dan kemampuan kamu adalah 50% baru daripada rumah tu. Sepatutnya kamu menyediakan 100% untuk mendapatkan lebih rasa cukup untuk anak-anak. Sepatutnya kamu lebih berterima kasih dengan seorang isteri. Akan tetapi pesanan untuk isteri. Isteri ini saya nak pesanan. Kita dah bagi 50-50, jangan pula kita merasa terlampau besar hati dan menjadi bongkak dan tidak taat kepada suami. Itu pun jadi satu fahaman salah untuk penonton di luar sana. Dia ada timbal balik. Kamu bagilah 50%, kamu nak bagi 100% pun, tapi kamu tak boleh tonjol-tonjol kepala suami. Faham. Ego lah manusia ni kan. Okey, baik. Tuan Hafiz, pelbagai komen yang dikongsikan. Mungkin saya bacakan Natira, komen dari Natira ni mengatakan suami yang culas tanggungjawab dengan sengaja, isteri berjumpalah dengan keluarga suami supaya mereka memberikan nasihat. Ataupun jika suami itu tak berubah pun terus mengadu sahaja ke mahkamah syariah. Lebih baiklah kita mendapat solusinya. Tetapi ini satu lagi komen ataupun soalan juga dari Nurul Huda yang mengatakan kadang-kadang wanita tak mahu melalui proses undang-undang sebab ada kalanya proses ni melalui tempoh yang lama dan faktor kewangan. Soalan saya, bagaimana sekiranya suami masih lagi culas dalam memberikan nafkah walaupun sudah diarahkan oleh mahkamah? Okey, nak tambah satu je. Boleh. Bezanya nafkah yang diberi nafkah dan nafkah yang tak cukup. Okey, nafkah tak cukup dengan kita pergi yang pertama dulu. Okey, soalan yang pertama dari sudut undang-undang macam mana? Baik kamu rasa susah ke macam mana pun memang kamu kena lalui perundangan untuk dapatkan hak kamu. Kalau tak nanti dia akan jadi macam bungkus nasi lemak jelah. Satu kesas jelah. Kamu boleh kamu boleh hanya membebel ataupun mengeluh. Membebel pula dah. Minta maaf perempuan. Mengeluh. Kamu boleh mengeluh kan, mengadu sana, mengadu sini kan. Bergosip sana, meluah perasaan kat sana. Dengar lagu sedih, nangis. Tiba-tiba depresi, anxiety, macam-macam lagi kan. Tiba-tiba pula alasan paling orang kata paling dah tak boleh belah dah. Ilmu hitam. Itu dah ada level dah. Ya, ada kita sebab kita peguam ni kita dah jumpa macam-macam kat mahkamah. Akhirnya jin dengan setan yang disalahkan lah. Kita tengok sebenarnya ni bukan jin setan ni sebenarnya memang betul-betul. Cuba awak pergi ni dulu. Kita tak nafikan ada kes-kes macam tu. Tetapi tak banyak. Ialah orang yang lemah perasaan jiwa dan sebagainya dan keadaan sedih ni memang senang dikacau dan diganggu. Tetapi tak semua. Akhirnya diorang pun jadi marah agaknya jin dan setan kan. Asyik-asyik aku je jadi masalah kan. Bila jadi macam ni memang kena lalu undang-undang. Susah atau tidak susah, kamu kena dapatkan perkara tersebut. Kalau kamu tak mampu, kerajaan dah sediakan Jabatan Bantuan Guaman. Jabatan Bantuan Guaman dan semuanya memerlukan masa. Sebab kat dunia ni masalah tu bukan masalah kita je. Orang lain pun ada masalah. Jadi bila ada orang lain pun ada masalah, semua akan pergi ke tempat yang sama untuk menyelesaikan masalah. Maka perlukan masa atau tidak? Perlukan masa lah. Sebab yang dengar masalah ni, mahal harga dia. Maksudnya, hakim nak dengar satu-satu, kena buat betul-betul. Ada orang yang menipu,
air mata buaya kan. Air mata buaya apa? Tears, crocodile Crocodile tears. Crocodile tears. Saya telah ni kan. Pura-pura lah. Okay. Berlakon-berlakon dalam mahkamah menangis, baik lelaki, baik perempuan. Bagi fakta-fakta yang salah, dakwa tak kena pukul, cakap kena pukul. Dah bagi RM30,000 sebulan, kata langsung tak dapat duit. Okey. Jadi benda-benda ni ada tak wujud? Ada. Jadi perlu berhati-hati disebabkan tu tempohnya lama. Okey. Jadi bila dah pergi, mesti kena pergi, akan dapat perintah. Ya. Dapat perintah, bila suami yang culas ni apa boleh buat? Kalau dia seorang kaki tangan kerajaan, boleh dapatkan potongan gaji automatik. Okey. Terus pergi dapatkan untuk bahagian potongan perintah supaya potongan gaji dibuat. Boleh bekukan akaun bank juga ke? Dan juga kalau dah sekiranya berkenaan dengan tunggakan, perintah dah ada. Dia tunggak sampai 5-6 tahun. Boleh mohon untuk freezekan akaun supaya ada potongan dan juga dia dipanggil. Sebab dia ada banyak perkara pelaksanaan perintah ni. Yang ni kena bertemu dengan peguam lah. Kalau saya nak cerita kat sini pun tak, ini bukan satu sesi lah. Ini bukan quorum dia kan. Ini bukan quorum dia. Sebab ada banyak perkara yang kita kena buat. Faham? Pecahan-pecahan dia. Harta mana yang boleh hiwalah. Harta mana yang boleh freeze. Harta mana yang last kali apa kita boleh buat? Kita boleh committalkan suami yang culas ni. Apa maksud committal? Penjarakan dia lah. Dia kena tunjuk sebab. Dia tunjuk sebab tu gagal, masuk dalam. Okey. Tapi ini adalah tempoh yang lama lah kan? Proses tempoh yang tempoh lama. dia semua tempoh yang lama. 3 bulan, 6 bulan. Sebab dia perlu turun naik. Bukan sekali pergi macam dalam drama. Tiba-tiba puk ketuk tak. Jadinya berbalik kepada soalan Nurul Huda, walaupun dah diberikan perintah oleh mahkamah, suami ni culas lagi. Ia akan berterusan sehinggalah suami itu memberikan nafkah. Ya, dia contoh nafkah tu sebab di peringkat awal kita menasihatkan, saya sendiri menasihatkan, bukanlah kata sebab saya peguam, carilah saya kan. Kamu boleh juga cari online, tapi cari peguam. Peguam ni belajar susah-susah. Ingat senang ke belajar undang-undang ni. Awal-awal dulu jadi peguam ni, kalau mana yang tak biasa dengan mahkamah syariah, kita yang mendengar ni pun kita rasa serabut. Peguam ni menyelesaikan masalah yang serabut ni hari-hari. Peguam-peguam junior ni tidur tak lena malam-malam, takut nak kahwin kan. Malam-malam mimpi bercerai. Dia pula masuk dalam drama antara suami dan isteri tu. Ni saya tak main-main ni kan. Walaupun jauh Client call pula. Tiba-tiba pukul 3 pagi client call, kena tangkap dan sebagainya, kena heret, bergaduh kat ni. Jadi benda-benda ni semua cari peguam. Kenapa cari peguam? Benda-benda ni dia ada proceeding yang rumit. Teori kita tahu, perkongsian saya di luar ni ataupun bersama dengan WHI ni adalah perkara basic. Dia perkara first layer. Tapi di bawah tu ada proceeding yang perlu diikuti. Proceeding yang salah diikuti inilah menyebabkan kadang-kadang perintah tu tak dapat dilaksanakan. Perintah dah ada tapi perintah tu terlalu longgar. Faham tak? Faham. Setiap bulan bagi RM500. Nombor akaun tak ada. Tarikh tak ada. Faham tak? Kalau peguam buat, dia akan very spesifik. Tarikh ni sekian-sekian kat mana, bank apa, akaun apa. Lepas tu sebab kita nak tahu benda tu dilanggar, kita boleh buat committal ataupun kita boleh buat potongan gaji, hantar kepada majikan dia. Majikan yang paling senang nak potong gaji adalah kerajaan. Kemudian baru yang swasta. Okey, Tuan Hafiz, kita kesentukan masa. Tapi tadi untuk menjawab Fatin berkenaan dengan kita beri nafkah yang mana mengikut kemampuan, tetapi dengan keadaan ekonomi sekarang ni mungkin nafkah yang tidak mencukupi itu juga memain peranan. Nafkah yang tak mencukupi memang sangat memainkan peranan. Dalam masa yang sama, kita antara suami dan isteri ni kena berbincang lah, mengurangkan kos-kos yang mana mungkin gaya hidup yang terdahulu, ada yang dia kena pastikan prioriti, kehendak dan juga keperluan. Sebab itulah satu, untuk dia sama-sama berbincang bagaimana untuk membelanjakan perkara tersebut. Dan kalau yang kedua pula, kalaulah kata dalam keadaan keperluan dan juga nafkah ni dia tak boleh perolehi sebab semua dah tinggi, jadi si suami kena revise balik dia punya contoh, kalau sebelum ni dia bagi RM1,000, kalau dia kena bagi RM1,500 atau dia kena naikkan, dia wajar untuk naikkan. Sebab contoh perbelanjaan, contoh tadi ada soalan berkenaan dengan sekolah kan. Tinggi. Sekolah yang paling tinggi sekarang ni bukan sekolah masuk sebenarnya ramai ibu ayah lega bila anaknya masuk darjah 1, darjah 2. Masa yang umur 5-6 tahun tu tinggi, masuk je. Awal-awal masuk confirm antara 1,800 hingga 2,500. Betul. Jadi benda-benda perkara tersebut
kena pandailah seorang ayah ataupun seorang suami ni catu ataupun kira bajet dia. Jangan main hentam sembrono lah untuk dia memenuhi kehendak semasa dalam ekonomi kita yang mencabar. Bukan ekonomi yang mencabar sebenarnya. Sebab semua benda memang harga dan nilai akan naik. Sebab kita semakin masa ke hadapan. Betul. Dan saya rasa juga berbalik kepada apa yang Tuan Hafiz kongsikan lah. Prioriti tu adalah anak dan juga isteri kita bagi seorang suami yang pasti. Jadi kalau lifestyle kita memerlukan kata expenditure yang berlebihan tu mungkin ianya secondary lah. Kan? Okey. Tuan Hafiz, terima kasih banyak. Kalau ikutkan kita banyak lagi soalan. Tapi itulah kesejukan masa. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk topik-topik yang lain. Dan untuk hari ini kita harapkan manfaatnya sampai. Apapun yang dikongsikan, kita perlulah kata secara rasionalnya untuk kita berbincang baik-baik. Kalau nak ambil apa-apa tindakan, jumpalah mereka yang pakar berkuam dan sebagainya. Baik, anda jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika kembali selepas ini di WHI.